Jangan sentuh bab ni. Bab ni belum masuk lagi topik ni tau. Ini topik perempuan. Memang macam ni. Tapi ini topik makan. Ya. Aku pasal makan. You dah nak masuk topik tu. Jadi saya cakap better you jangan masuk dulu topik tu. I am Maya. Dua suara, satu cerita. Real talk terus membara. Bukan gosip, bukan drama. Ini suara kita. I am Maya. Kita bawa gelombang. Podcast paling padu. Dengar sampai ulang. Aspirasi motivasi bersama I am Maya. Suara yang buat kau rasa. Assalamualaikum, selamat datang dan selamat mendengar Aspirasi dan Motivasi bersama Ai dan Maya. Untuk sponsor ataupun kolaborasi, boleh hubungi di Ambrose Production di WhatsApp 839-70932 ataupun email dmbroseproduction@gmail.com. Sekarang tengah bulan Syawal kan? Nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada Maya. Maaf zahir dan batin. Ingatkan lupa nak minta maaf. Banyak dosa ni. Banyak dosa. Banyak dosa kan? Dosa di bulan yang mana? Sebelum Syawal lah kan? Sebelum Syawal. Okey, tapi Maya pun sama jugalah. Selamat Hari Raya Ai. Mohon maaf zahir dan batin. Menyakitkan hati banyak, kan? Banyak. Suruh belanja makan. Masya-Allah. Okay, so macam mana kita Syawal ni? Syawal ni I think people are still enjoying. Orang masih lagi berjalan raya, masih belum puas lagi. Biasalah orang Melayu kan. Mestilah. Puasa sebulan. Betul. Puasa sebulan. Hari Raya sebulan lah. Raya sebulan. Puasa sehari, Hari Raya pun sebulan weh. So tadi Ai puasa cukup lah. InsyaAllah ada yang perlu diganti, sebab waktu bulan puasa tu ada hari yang I kurang sihat. Kurang sihat. Nak tu kenapa tak I kurang sihat? Kenapa? Sebab waktu bulan puasa di Ramadan, lupa ke kita ada jelajah ke berapa gerai bazar Ramadan. Okay, betul. Kat Singapura kita pergi, kat Malaysia pun kita pergi. Betul. Dan waktu tu kita ada tengah kenaikan apa orang cakap ada macam virus lah Virus TB something like that. Mana-mana semua orang sakit. Semua sakit. Semua batuk tak berhenti. Orang kata batuk apa? Batuk anjing. Batuk anjing. Apa orang kata 100 day cough. 100 day cough. Itu Ai kena kan? Ai kena. So terus. So memang waktu tu memang Ai tak boleh puasa penuh lah. Memang Ai defeat lah. Ini ada dapat jumpa tak apa ubat dia untuk hilangkan batuk? Antibiotik. Itulah ubat dia. Jalan ringkas sekali jalan paling mudah sekali. Betul. Kita cuba nak puasa tapi kita tak boleh berlawan sangat lah. Because kita tak boleh memudaratkan diri kita juga di bulan Ramadan. Betul. Cuma jangan lupa nanti bayar balik. Tapi that is me. Itu Ai lah di bulan Ramadan. Tapi Maya bulan Ramadan kan sihat Alhamdulillah. Sihat walafiat. Alhamdulillah. Sihat gembira, makan makanan bazar. Alhamdulillah. Dapat kan? Dapat. Apa nak semua dapat kan? Maybe Maya nak kongsi apa yang Maya makan? Actually kan, maybe orang ni kalau time puasa especially memang suka jalan bazar. Memang nak kena pergi bazar. Okay, walaupun tiap-tiap tahun kita tahu kita akan nampak benda yang sama, tapi kita nak pergi juga. Okay, so this year I rasa macam ada benda yang ada baru. perbezaan kan? Ada baru-baru sikit. Ada makanan-makanan yang bila kita buka TikTok kan, tengah pukul 2 petang, perut tengah lapar bunyi-bunyi kan, kita tengok alamak macam-macam pula dia orang post air sedap-sedap dia orang post. Jadi macam nak gila-gila nak punya. So mesti nak kena pergi. Tapi ada satu habit je. Apa dia? Tempat tu kalau queue panjang sedap nak mampus pun, tapi kalau queue dah panjang, minta maaf, tak apa. Saya tak beratur. Tapi kalau bukan bulan puasa akan queue juga tak? Kalau habis bulan puasa, kalau dah the season die down, baru I akan pergi. Wow. Because I tak boleh lah nak berdiri, nak beratur kan. Tapi I salute lah diorang yang betul-betul nak kan. Diorang boleh beratur berjam-jam. So kira Maya ni foodnetics lah Foodnetics lah. Tapi kalau I dah tengok queue panjang itu, I macam okay lah bro, you continue lah. Tak apa, I boleh tahan dulu kan. Nak suruh makan kan, I'll come back to you lah. Tapi apa perbezaan bazar yang actually kita dua jelajah? Singapura, Malaysia. So mungkin Maya boleh cakap tentang pengalaman Maya dulu. Mana satu yang Maya lagi suka? Okay lah, I cannot deny this bro. I lagi suka yang dekat Malaysia lah. Wow. Kalau you cakap Malaysia, tak kira dekat JB ke, dalam JB ataupun dekat KL. So actually bertahun-tahun I akan pergi ke KL time bulan puasa. Tapi sesak weh.
Kan. Tapi best tak? Best kan? Best For lah, me best. memang I rasa gerek gila. Sebab apa? Dia punya setup je dah happening. Setup diorang dah happening. Lepas tu okay lah, melainkan yang sesak dia lah ramai orang. Makan dia macam-macam makanan, kuih-kuih. Lagi double up lah apa yang kita boleh cari dekat Singapore ni. Orang cakap sana double up lagi. Okay, and of course harga dia. Yalah, harga dia yang boleh buat kita beli lebih lah. Membeli lebih juadah, lebih quantity. Orang kata memang cukup kenyang lah kalau makan bila waktu buka tu. Betul. So for me, I akan pilih Malaysia lah. For me still Singapore. Minta maaf banyak. Walaupun dengan harga dia tapi I think the environment, dia punya suasana dia safe. Okay. Pasal ingat tahu waktu I pergi kat Malaysia punya tempat tu, ada sampai jalan kena tolak bau, kena langgar-langgar semua. To me macam ni macam ni kalau orang tak boleh breathe, tak boleh nafas, macam mana ni? Ada kena stem. Tak, tapi tak apa macam ini kan. Kalau kita pergi, elakkan bawa budak-budak je. Simple. Nak pergi, nak kena kita pergi 2 orang, seorang ataupun yang adult. Yang budak-budak kalau boleh jangan bawa masuk lah. Memang risky lah. Risky lah. Sebab memang dah berpusu-pusu orang masuk ke dalam, dah jalan ramai-ramai. Kan? Kita nak jalan, orang kata dah memang nak pusing kiri, pusing kanan, tak boleh. Nak jalan pelan-pelan macam semut. Kan? Jadi jangan bawa budak-budak. And the bazar, ujung ke ujung tau. Allah. I rasa dalam satu bazar tu, I think about berapa kemah Berapa banyak peniaga tu agak-agak masuk diorang pergi bazar tu. I rasa about 200 lebih peniaga kot. 200 lebih peniaga. Yeah. I mean for that makanan sahaja. Okay, faham. You see, because dia punya kemah kan very close to each other. Kan? And diorang boleh open fire macam, you get what I mean tak? Dah dekat boleh open fire lagi Yeah. So I rasa macam benda tu lagi macam, walaupun to be honest, tapi one thing to be honest, makanan mereka dengan Singapore, I still rasa yang I boleh dapat yang lagi sedap is always in Singapore. Kita tak semua makanan dekat dia Malaysia, bukan pasal tekak dia bukan pasal tekak. Yes. Cara persiapan makanan tu, pembikinan, cara masak dia different. Jadi ada certain makanan yang I akan tetap pilih untuk makan di Singapura. Macam like nasi biryani. Tapi ada bagus juga kat Singapore pula, bila all those Malaysian ataupun selebriti yang masuk, diorang try to maintain quality makan tekak cita rasa orang Singapore. Betul. Walaupun diorang bawa diorang punya varieties ataupun diorang punya benda-benda yang trending kan, tapi untuk kasih tekak Singapura menerima tu kan, I think diorang sukses. Okay, jadi I tak tahu. So I punya, what's your take? You really love the bazaar in Singapore, or why not in Malaysia? Kenapa tak? Okay, Malaysia macam mana? talking about the traffic, talking about the punya I think the punya organize of the the punya crowd. I think of course lah Singapore lah kan. Tapi kalau kita buat pasal varieties of food, makan-makan yang dulu-dulu macam kita nampak, dulu-dulu punya kuih, dulu-dulu punya makanan Kan. Of course the street food yang Malaysia tu lagi wow lah kan. So I tell you, I would love to I would go to Malaysia every time bulan puasa. Every time selalu memang nak, dia ada ni macamnya vibe tau bila pergi. Vibe. Walaupun pergi bazar-bazar kecil, dia macam bazar-bazar perkampungan. Pernah pergi tak? Bazar-bazar perkampungan lain tau, dengan bazar-bazar yang macam dekat bandar kan, lagi dia punya vibe. Kira apa lain. kalau perkampungan apa Bazar-bazar dalam perkampungan macam kampung. Perkampungan kira apa, boleh belanja lagi lebih lah. Belanja lebih. Lepas tu lagi syok feel dia. Kalau dengan air tak Kan? dapat lah belanja lebih. Kalau Maya kena apa dengan air? kena belajar jimat. Kena jimat. Betul. Okay. Tapi kalau dia tak ada, memang seronok kan. Boleh macam-macam boleh beli. Tunggu lepa je. Dia tak ada, kita boleh belanja. Okay, tapi wait. Tapi kalau dekat bandar, dia a bit more pack Kalau kat perkampungan, dia tak terlalu pack macam ni dekat bandar punya bazar. Tapi That's nak what I cakap lah, I always see the food punya, sorry to say lah kan, orang yang the food handler, risau babe. Kadang nampak macam sedap, memang kalau ikut selera nak makan, tapi after that tu we don't know how they handle the food. Actually dia bukan satu kritikan, tapi apa kata, I think this is daripada
keselamatan lah kan untuk diri kita. Betul. So budget Perut air sensitif tak. Habis? Memang air sensitif. Sensitif Oh ni air sensitif, bukan perut dia sensitif. Satu badan sensitif. Faham. Tapi so far Alhamdulillah, let me tell you so far Alhamdulillah, I pergi beberapa tahun pergi bazar kat Malaysia, kan? I makan dekat bazar, Alhamdulillah tak pernah ada apa-apa. Tak dah, kadang tengok kuali minyak orang tu kan, aku I avoid looking at the dapur, babe. I must avoid looking at the dapur. Tak boleh tengok dapur. Okay, because mungkin pasal I pun pernah menjadi tukang masak. So macam we have to jaga kita punya area clean lah. Itu satu orang kata protokol. Yelah, itu beza dia lah. Itu beza dia kalau di sana dan di sini. Betul. Kan? Tapi ada kat sini pun macam gitu juga. Alah, cakap kat sini pun ada juga. Cuma kita tak nampak je. Sini macam, terjaga. Orang kata your kitchen is your territory tau. Jadi macam you nak kena ensure that everything is organised. Pasal that is part of people pay visual for you to sell. Ya, betul. Tapi kalau tengok lain macam sikit kan, lepas tu dah start tengok dia pergi bawah, tengok ada apa-apa ke kan. Tapi I tak boleh tengok. Jangan tengok. I baik tak mau tengok. Ada Mickey ke, ada Mini ke kan. Tu kau dah ternampak je kan. Habis memang takkan I takkan beli. so, Jadi nak kena elakkan tengok dapur. Dapur tu nak and dia ada satu je dekat sana ni, dia punya lalat. Lalat gila. Ya. Pasal Singaporean kan, jujur cakap, kadang we really taste food. Example macam kuih Nutella. Kuih tak Nutella. Ya. Macam Maya cakap initially kita pun jalan-jalan kita cari kuih, kita cari Cadbury tart, tapi bila kita come to Nutella, Maya very particular dia. Sampai hari ni I dapat kuih tart Cadbury Alamak. Itu belum kosong-kosong sebab belum dapat cari lagi. Okay. Ni Syawab belum habis, tolong cari. Sebab kuih tu, okay, I rasa pasal apa, memang dia punya style of preparation kuih berlainan. Okay, so kuih I akan kasih rate kat Singapore lebih sikit lah. Kat sini orang, I think the bakers here, I will support my local bakers sebab memang lagi sedap. Diorang lagi genuine in giving lah. Diorang punya ingredients, diorang punya, betul lah Mungkin kalau cakes, cakes kita boleh cari di Malaysia. Tapi kalau kuih, I tetap prefer untuk beli di Singapore. Tapi macam ingat lah, macam saya cakap, diorang punya Nutella campur susu. Betul. Dia mix sebab okay, ni I share lah. I share because some of the bakers will share with me. Okay, kenapa ada baker dia boleh jual ni, dia mampu jual benda ni mahal, dia tak mampu jual murah-murah. Sebab apa? Nutella dia pakai pure, dia tak campur. Kalau kita campur dengan susu, kita boleh dapat kuantiti Nutella tu lagi banyak. Jadi I tak perlu nak beli Nutella banyak sebab Nutella sekarang pun dah ada harga kan. Jadi campur by looking susu, dia tak ada nampak different, tapi by rasa baru rasa. Rasa baru nampak. So you takkan rasa that pure Nutella in that kuih tart. So bila dapat rasa, kita akan tahu okay, this is campur, this is originally pure. That's why bakers, diorang letak kat situ pure Nutella, maknanya dia buat tanpa campuran susu. Because apa tu, ada fight. Ada orang dia campur dengan susu, mungkin dia pandai buat, macam dia tambah gula ke, dia tambah susu tepung ke apa kan, tapi dia dapat jual murah, babe. Dia dapat jual murah. Kuantiti Nutella dia 1 kilo, dia boleh buat 100 botol, macam gitulah example. 100 botol. Orang pakai pure 1 kilo, mungkin dia dapat 50 botol je. Sebab dia pakai pure kan, dia tak ada campur-campur. Jadi Nutella tu pekat-pekat lah. Okay, is it true Nutella mahal? Mahal lah. Serius lah. Nanti kita boleh cari bakers lah. Kita boleh interview bakers lagi ya. Betul. Kita selalu nampak buat kuih ni macam modal dia berapa je. Betul. Kan? Itu pasal lah. Jadi kita banyak ni akan berbual pasal makan. Dia ada satu kesinambungan dia tau. I believe yang kita akan wawarkan pada kita viewers and listeners. Kenapa kita buat ni podcast Air Maya Aspirasi dan Motivasi ni? Sebab kita akan menginjau. Macam tadi Maya cakap, kita akan jumpa bakers. InsyaAllah kita akan jumpa bakers, tukang masak, whoever, any individu. Betul tak? Sebab lagi-lagi tentang makan. Pasal kita akan relate dengan kita punya series of Air Maya Makan Story. So kita akan relatekan dengan series kita Air Maya
Makan story. Yang suka makan dia yang habiskan makan hari. Dia beza. Yang suka makan Maya, yang habiskan makan hari. Dia beza. Korang tak tahulah macam mana. Okay. So elakkan lah kita. Pasal kalau elakkan. Maya realise I'm more macam easy kalau Maya ajak pergi bazar dekat dorang pergi shopping mall. Kalau luar terus luar daripada shopping mall pergi area macam just diorang pergi distrik tu kan, area macam you tak street boy lah. Tak macam I kan, when I go to ke negeri orang macam ni kan, ada kala I memang boleh je jalan dekat street diorang. betul. Jalan tengok perkampungan macam mana. Walaupun kadang-kadang bedek lah, kita tak rasa geli kan, sebab kita ni tak biasa berkampung-kampung. Faham. Kan ada orang memang tak biasa. Tapi kadang-kadang nak juga rasa tengok cara ataupun suasana diorang lah. Suasana apa? Suasana. Apa suasana yang ada sama juga. Kalau time kuali minyak goreng. Bukan. Makanan goreng. Lagi-lagi tengok time bulan puasa kini diorang dah boleh main mercun, babe. Itu vibe yang kita boleh kongsi. Then kalau panjang umur kan, usia panjang, kita pergi sana, kita tengok orang main mercun je, tak payah nak beli makan. Janganlah, makan tu lain. Itu bab pagi, itu bab sebelum buka. Mercun tu selepas buka. Jadi sebelum buka tetap nak kena beli makan. Kita buka kat Singapura, kita tengok mercun kat sana. Rugi lah. Rugi kalau pergi Malaysia, pergi Johor, makan dulu kat Singapura. Kita boleh makan kat Malaysia, kita makan kat tempat yang proper. Sudahlah, leceh lah ni. Tak apa. Apa yang leceh? I boleh jalan sendiri saja. I lagi suka jalan sendiri. Sebab apa? You kaki bajet. You ada nak suruh berjimat bro. Dah kali 3 pun berjimat juga. Ni je salah satu masanya boleh rasa nak macam boros sikit lah. Dah katanya kalau kau kat Singapura, kau orang Singapura. Kau kat Malaysia, kau jadi orang Malaysia. Kau jangan fikir pasal times 3 ni semua. You tahu kan, I kalau masuk kedai I mesti nak grab nak pasal nak rasa. Pasal kat Singapura aku dah nampak dah. Kita suka merasa, nak rasa. Sekejap masuk keluar dah. Jangan sentuh bab ni. Bab ni belum masuk lagi topik ni tau. Ini topik perempuan memang macam ni. Tapi ini topik makan. Aku pasal makan. You dah nak masuk topik tu. Jadi saya cakap better you jangan masuk dulu topik tu sebab ini memang tabiat perempuan. Ramai 90% perempuan kat luar sana tu, dia memang suka macam ni. Masuk kedai, cakap hari kita tak nak beli apa-apa, dah masuk kedai je kan, dia beli ni sikit. Kenapa lah topik dia pasal makan? Nanti jangan masuk dulu. Jangan masuk topik tu nanti kita masuk next episode banyak ni. Banyak topik lagi ni. Next episode Next episode. Kita jangan masuk sekarang. Jangan terjah dulu sekarang. Relax so dulu. Ini kita kasih dia punya apa ni, surface je lah. Surface teaser dia. Teaser. Melayu cakap apa surface tu kita kasih pembukaan tau. Kita kasih som-som kuku je. Som kuku. Ni Melayu pasar som-som kuku. Som-som kuku lah. Okay, jadi itu. Kau jangan gaduh dengan aku, Maya. Tadi baru minta maaf Tadi pun minta maaf. Okay, boleh minta maaf lagi. Tapi whatever it is, I think it's a absolute fun. Apa tu, satu pengalaman lah. Terima kasih Maya yang bawa I pergi sampai ke Malaysia untuk tengok bazar-bazar di sana. I tak pernah, to be honest, I tak pernah. Serius lah? Serius lah. Sumpah Lila. Kira boring sih hidup. Baru kata aku boring. Serius lah. Betul. Tak boleh macam ni tau. Dia memang nak kena. Pasal Johor ni dia seberang tambak je. Kadang even Johor kan, bedek tak pergi. Tapi apa tau, because of the jam. So tak suka. So actually this is you yourself, diri sendiri yang macam pasal malas nak tempuh jam. Okay, dia pasal apa tak, benda ni berkaitan dengan kita punya kerja, and something for us to do. Kita ada benda nak buat, bukan kita nak happy-happy je. Okay, kita go. Faham. So pada siapa yang nak teruskan kita punya kehangatan kita ni, untuk aku tak tahu nak debate ke nak apa, maaf ni sudah, tapi macam berlaku lagi masalah-masalah dengan Maya ni. So sponsor lah ataupun collaborate dengan kami dalam Ai Maya Podcast. Betul. Aspirasi dan motivasi bersama Ai dan Maya. Hubungi di Ambrose Production. Boleh WhatsApp di 83970932 ataupun email di ambroseproduction@gmail.com. So settle tak settle ni? Kau okay hari-hari kau settle lah. Lu okay tak okay? Settle lah. Tak okay apa? Tak lah. Nanti kita jumpa time Ai makan story. Oh senang gitu je. I am Maya. Hey.
motivasi bersama Ai Maya. Suara yang